Okey, selamat datang semua. Hari ni kita ada satu sumber yang menarik sangat untuk kita bedah siasat. Aha. Satu transkrip video YouTube ni, tajuk dia pun dahsyat. Master Vlogging in 20 Minutes. 20 minit je, boleh jadi pakar. Macam tak percaya kan? Bunyinya macam mustahil sikit lah kan? Benar. Macam janji-janji manis tu. Tapi sebenarnya, bila kita teliti, sumber ni, dia macam kelas kilat yang sangat padat. Betul. Dia cuba tapis semua info pasal vlogging dan bagi kita intipatinya je. Dan itulah misi kita hari ni. Kita nak rungkai semua nasihat ni, yang teknikal, yang praktikal, dan kita nak cari jawapan untuk satu soalan besar. Apa sebenarnya beza satu vlog yang orang tengok gitu-gitu je dengan vlog yang betul-betul buat kita rasa nak tekan butang subscribe tu? Kita akan sentuh pasal alatan, teknik dan yang paling penting, apa yang video ini panggil ramuan rahsia. Okey, tapi sebelum kita pergi jauh, ada satu benda asas yang sumber ni sentuh dari awal, iaitu evolusi vlogging tu sendiri. Kalau kita ingat balik, katalah 10-15 tahun lepas, standard kat YouTube tu video yang digilap habis. Macam produksi studio. Lampu kena sempurna, skrip hafal, semuanya nampak mahal. Macam rancangan TV lah, tapi kat YouTube. Tepat sekali. Tapi sekarang, landscape tu dah berubah 180 darjah. Penonton sekarang nak sesuatu yang lebih nyata, lebih mentah. Authenticity lah kan, Ya, keaslian. Betul. Diorang nak tengok selebriti buat tutorial makeup sambil jawab soalan kat bilik tidur yang mungkin selerak sikit. Diorang nak rasa macam tengah sembang dengan kawan, bukan tengah tengok persembahan. Faham. Jadi, ini titik permulaan yang paling penting untuk anda faham. Penonton hari ini cari hubungan, bukan kesempurnaan teknikal semata-mata. Okey, ini menarik. Kiranya sebelum kita pening kepala nak beli kamera apa, mikrofon apa, falsafah tu kena betul dulu. Ya. Dan sumber ni ada sebut 2 soalan asas sebelum tekan butang record. Pertama, kenapa anda buat vlog? Kedua, apa gaya anda? Dan inilah perangkap yang ramai orang jatuh. Terlalu teruja, terus capai kamera, capai telefon. Rekam je semua benda. Rekam semua benda depan mata. Hasilnya, Sekadar koleksi klip video yang tak ada hala tuju. sumber ni guna analogi yang bagus. Dia kata, ia macam sebuah cerita tanpa permulaan, pertengahan dan pengakhiran. Saya faham. Tapi kan ada vlog yang popular tu nampak macam tu. Macam sehari dalam hidup saya. Macam mana pula tu? Itu soalan yang bagus. Walaupun nampak rawak, vlogger yang berjaya ni sebenarnya dia bina naratif secara halus. Mungkin misinya untuk hari itu ialah saya nak cuba buat kek 3 lapis buat kali pertama. Okey. Jadi kita sebagai penonton, kita ikut perjalanan dia. Beli bahan, itu permulaan. Proses buat kek yang kelam kabut, itu pertengahan. Dan hasilnya, jadi ke hangus, itu pengakhiran. Jadi ada misi lah. Betul. Tanpa misi kecil ni, ia jadi video orang masuk dapur tanpa tujuan je. Contoh, dalam sumber ni pun jelas. Kalau anda bina reban ayam DIY, tajuknya kami bina reban ayam guna pelet. Bukan sekadar hari ke-102 di ladang. Fokus pada cerita, bukan aktiviti. Okey, faham. Ini bawa kita ke soalan kedua. Gaya. Sumber ni bandingkan 2 nama besar. Peter McKinnon dengan Casey Neistat. Macam langit dengan bumi gaya diorang. Betul? Peter McKinnon tu, dia wakil gaya sinematik. Setiap shot dia cantik, pergerakan kamera licin, warna pun lawa. Tengok vlog dia, macam tengok filem pendek. Manakala Casey Neistat pula. Casey Neistat ni, raja gaya yang lebih kasar sikit. Run and gun. Dia boleh letak kamera atas tong sampah je nak dapatkan shot. Komposisi tak sempurna pun dia tak kisah sangat. Gaya dia lebih pada tenaga dan perceritaan yang laju. Maknanya tak ada gaya yang betul atau salah lah. Tepat. Yang penting, cari gaya yang kena dengan personaliti anda. Kalau anda seorang yang teliti, sukakan visual cantik, mungkin gaya McKinnon. Kalau anda jenis spontan, bertenaga, mungkin gaya Neistat. Dan inilah caranya untuk anda nampak lain dari yang lain. Sumber ni cadangkan supaya kita jangan takut nak eksperimen. Mungkin ambil genre serius macam kewangan, tapi suntik elemen kelakar. Oh, menarik tu. Atau ambil subjek biasa macam masak, tapi guna teknik sinematografi yang cantik. Kuncinya, macam sumber ni cakap, kaji gaya yang anda suka, tapi jangan lupa masukkan keunikan diri sendiri. Betul tu. Dan keunikan tu kadang-kadang datang dari cara kita merakam yang bergantung pada alatan.
Ini soalan paling famous. Kena beli kamera mahal ke nak mula? Inilah bahagian yang selalu buat orang tak jadi nak mula. Dia rasa kena ada gear beribu-ribu ringgit baru boleh buat video bagus. Mitos lah tu ya? Sumber ni tepis mitos tu habis-habisan. Dia kata, mula je dengan apa yang ada. Telefon pintar anda. Malah dia sebut ada saluran 15 juta subscribers yang guna iPhone je. Saya setuju dengan semangat tu. Tapi, mesti ada tapi dia kan? Dalam zaman sekarang ni, persaingan sengit. Kalau kualiti video kita teruk sangat, orang terus swipe je. Tak sempat nak bagi peluang. Itu kebimbangan yang sah. Cukup baik itu maksudnya video stabil, fokus tajam, audio jelas. Telefon sekarang boleh buat semua tu. Terlalu amateur tu selalunya bukan sebab kamera, tapi cara guna. Video goyang, audio tenggelam timbul. Okey, jadi kalau kita dah sedia nak melabur sikit, apa ciri-ciri penting kamera vlogging yang sumber ni senaraikan? Okey, senarainya agak spesifik. Kualiti video yang bagus, itu dah tentu. Skrin boleh lipat atau flip out skrin. Supaya boleh nampak diri sendiri? Ya. Lepas tu, pilihan untuk tukar lensa, ada input mikrofon, autofocus yang laju, dan saiznya compact. Dia ada sebut dua model kan? Sony ZV-1 dan? Dan Sony A6440. Dua-dua ni memang popular untuk vlogger baru. Tapi ada satu lagi benda pasal gear ni yang sumber ni tekankan, bukan pasal model kamera. Betul. Dia tekankan kepentingan satu jenis lensa. Lensa sudut lebar atau wide angle macam 16-35mm. Kenapa ini penting sangat? Ada dua sebab. Satu, praktikal. Kalau lensa tu zoom, anda kena luruskan tangan jauh ke depan semata-mata nak bagi muka masuk dalam skrin. Letih. Oh ya, betul. Kedua, dan ini lagi penting, dari segi psikologi penonton. Bila muka anda penuh satu skrin, ia rasa sempit, rimas, klaustrofobik. Lensa sudut lebar ni bagi ruang bernafas. Nampak sikit persekitaran. Penonton rasa lebih selesa. Macam kita duduk semeja dengan dia, bukan muka kita seinci dari muka dia. Tepat sekali. Falsafah di sebalik semua ni pun menarik. Persediaan yang minimal. Ya, dan ini bukan untuk senangkan kerja je. Ini strategi. Bayangkan anda vlogging kat bandar. Anda datang kafe dengan tripod besar, lampu, bag gear. Apa jadi? Mesti pengawal keselamatan datang. Ada permit tak ni? Terus hilang suasana semula jadi tu. Semua orang mula perasan ada kamera. Betul. Jadi persediaan minimal. Satu kamera, satu lensa, satu mikrofon, tripod mini, membolehkan anda bergerak senyap-senyap. Sumber ni puji satu alat, Mantis Pod dari PGY Tech. Dia boleh jadi tripod, pemegang dan ada cangkuk untuk gantung kamera kat mana-mana je. Beg berat-berat. Okey, jadi kita dah ada tujuan, gaya dan alatan minimal. Sekarang kita masuk bab teknik rakaman. Macam mana nak naikkan taraf vlog kita? Sumber ni kata, jangan cuma pegang kamera dan bercakap. Itu resepi untuk video yang bosan. Kuncinya, variasi. Cuba peraturan ni. 50% rakaman pegang tangan, 50% rakaman statik atas tripod. Oh, 50-50? Ya. Pegang tangan bagi tenaga, pergerakan. Statik pula bagi ketenangan, ruang untuk penonton hadam info. Gabungan dua ni buat ritme video jadi sedap. Ia juga suruh kita main dengan sudut, kan? Sudut rendah, sudut tinggi. Betul. Dan juga jarak. Kadang-kadang dekat untuk momen intim, kadang-kadang jauh untuk tunjuk skala. Campur adukkan semua ni. Okey, di sebalik semua teknik kreatif ni, ada satu kesilapan besar yang sumber ni gariskan. Satu tabiat buruk yang sangat-sangat biasa. Ya, yang boleh terus putuskan hubungan dengan penonton. Saya rasa saya tahu apa dia. Mesti pasal tengok skrin tu kan, bukan lensa. Tepat sekali. Melihat skrin flip out tu, nampak sangat mata vlogger tu lari ke tepi sikit. Macam tengah cek diri sendiri kat cermin. Walaupun sikit je pergerakan mata tu, kita sebagai penonton boleh perasan kan? Sangat. Otak kita terus dapat isyarat. Oh, dia tak cakap dengan aku. Dia cakap dengan diri sendiri. Saya sendiri pun dulu selalu buat silap ni. Tengok balik video lama, aduh, rasa nak padam je semua. Jadi, apa penyelesaiannya? Nasihatnya praktikal. Sebelum mula bercakap, set semua benda dulu. Komposisi, setting, buat rakaman ujian. Dah puas hati? Lipat je skrin tu ke belakang supaya tak tergoda. Atau latih diri secara sedar untuk fokus pada titik hitam kecil kat tengah lensa tu. Bayangkan kita bercakap dengan kawan melalui lensa tu. Ya? Okey, bercakap pasal penceritaan visual, B-roll.
Sumber ni kata, B-roll bukan sekadar hiasan. Betul, ia alat penceritaan yang kuat. Silap orang selalu buat ialah rakam je apa-apa yang nampak menarik, lepas tu harap boleh guna masa suntingan. Sepatutnya kita rancang, fikir apa yang saya tengah cakap sekarang dan rakam visual yang menyokong kata-kata tu. Contoh yang dia bagi tu bagus sangat pasal nak tunjuk kita masuk bangunan. Cara biasa, satu shot panjang, kita jalan dari luar, masuk ke dalam. Bosan. Cara sinematik pula, pecahkan kepada beberapa shot pendek. Satu shot kita jalan ke pintu, satu shot dekat tangan pulas tombol. Lepas tu, satu shot dari dalam, tengok pintu tu ditutup. Siap dengan bunyi klak. 3 shot ringkas tu cerita benda sama, tapi dengan cara yang jauh lebih menarik. Memang kena kerja lebih sikit lah. Letak kamera, lari, patah balik, ambil kamera. Tapi hasilnya memang berbaloi. Dan ada satu lagi jenis shot yang penting. Establishing shot. Ini prinsip asas filem. Setiap kali pindah lokasi baru, kita kena tetapkan lokasi itu untuk penonton. Tunjuk dulu kat mana kita berada dengan satu shot pegun sudut lebah. Kenapa tu penting sangat? Kalau kita langkau, apa jadi? Kalau tiba-tiba je anda dari dalam kereta terus ada dalam kedai kopi, tanpa tunjuk luar kedai, penonton akan rasa pelik. Macam ada lompatan. Otak dia akan keliru sekejap. Bila masa sampai? Betul. Jadi, tunjuk dulu lokasi baru tu. Contohnya, kita cakap, jom kita pergi minum kopi, lepas tu tunjuk shot cantik kedai kopi tu. Peralihan tu akan rasa lebih lancar. Okey, visual dah cover. Sekarang audio. Benda yang orang selalu abaikan. Saya sendiri, kalau visual cantik tapi audio teruk, saya terus tutup. Tak tahan. Luahkan rasa geram dia. Dia tengok orang pegang telefon betul-betul depan mulut. Atau guna mikrofon lavalier yang besar berbulu tu, siap nampak pita pelekat lagi kat baju. Yang itulah. Terus nampak amatur. Jadi, apa penyelesaian mudah yang disyorkan? Untuk kebanyakan situasi, mikrofon shotgun kecil yang letak atas kamera tu dah cukup bagus. Harganya pun tak mahal sangat. Kelebihannya, ia fokus ke depan. Dia tangkap bunyi dari arah kamera tujuh dan tolak bunyi dari tepi dan belakang. Tak macam mikrofon kat telefon lah yang tangkap semua bunyi keliling. Betul, termasuk bunyi nafas kita sendiri. Kalau mikrofon lavalier yang klip kat baju tu, macam mana pula? Itu pun pilihan yang bagus. Lagi-lagi kalau bising atau kita jauh dari kamera. Cuma, pastikan sorok elok-elok bawah kola. Dan satu lagi tip audio menarik. Rakam bunyi ambien persekitaran dalam 30 saat. Bunyi angin ke, kicau burung ke. Untuk apa tu? Untuk kita letak sebagai lapisan bunyi di bawah vlog tu. Jadi, ia rasa lebih hidup, bukan senyap sunyi atau letak muzik saja semata-mata. Oh, menarik. Okey, audio dan pencahayaan ni macam kembar. Sumber ni kata, kuasai pencahayaan, kualiti vlog terus naik mendadak. Tanpa kos tambahan. Betul. Bukan pasal beli lampu, tapi pasal belajar melihat cahaya. Kena tahu apa yang patut dielakkan dulu. 2 musuh utama, matahari tegak atas kepala waktu tengah hari. Yang buat bayang bawah mata tu kan? Macam mata rakun. Tepat. Dan musuh kedua, tingkap yang terang gila kat belakang kita. Muka kita jadi gelap. Siluet. Sebaliknya, cari cahaya yang lembut dan sekata. Bawah teduhan pokok, dekat dengan tingkap besar, tapi kita menghadap tingkap tu. Atau masa hari mendung. Dan semestinya, waktu terbaik rakam kat luar. Golden hour. Beberapa jam lepas matahari terbit dan sebelum terbenam. Ya, masa tu cahaya lembut dan warna keimasan. Cantik. Jadi mesejnya, tunjuk sikit usaha. Fikir pasal cahaya, dengan buat tu je, kita dah depan 90% vlogger lain. Tepat sekali. Tak perlu kos pun. Cuma kesedaran je. Okey, kita dah sampai ke peringkat suntingan dan ramuan rahsia. Sumber ni tak ajar suntingan tapi dia bagi beberapa petua penting. Salah satunya guna keyframes untuk tambah pergerakan pada shot statik. Daripada biarkan shot tu kaku, kita boleh buat dia zoom masuk perlahan-lahan. Atau gerak dari kiri ke kanan. Nampak lebih hidup. Satu lagi tip bijak, rancang transisi masa merakam. Contohnya, hujung babak, kita gerakkan kamera laju ke kiri. Awal babak seterusnya, kita mula dengan gerak laju dari kanan. Bila gabung, jadi transisi whip pan yang kemas. Betul. Atau paling senang, tutup lensa dengan tangan. Shot seterusnya, mula dengan buka tangan dari lensa. Kalau tak rancang transisi, macam mana? Guna B-roll sebagai jambatan. Jangan lompat kasar dari satu lokasi ke lokasi lain.
Selitkan 1-2 shot B-roll kat tengah-tengah. Okey, jadi lepas kita dah mahir semua teknikal ni, kita sampai ke kemuncaknya, ramuan rahsia tu. Dan ramuan itu ialah keaslian, authenticity. Bunyi macam klise. Memang. Tapi ia anjakan paradigma yang paling penting. Selepas kita penat-penat buat video nampak pro, sumber ni ingatkan kita, jangan hilang sentuhan manusia. Penonton tengok vlog bukan nak belajar je, tapi nak berhubung dengan anda. Ini poin yang sangat kuat. Sumber tu cakap, kalau buat silap, ada bunyi horn kereta, kamera nak jatuh, biarkan je dalam video. Penonton tak nak kesempurnaan. Diorang nak realiti. Diorang nak tengok manusia biasa macam diorang juga. Yang buat silap. Betul. Contoh moden yang dibagi, seorang ahli bina badan nama Sam Sulek. Secara teknikal, video dia sangat asas. Satu sudut kamera je, tak gerak-gerak. Dia cakap dalam kereta atau kat gym, suntingan pun sikit je. Tapi dia sangat popular. Sangat. Kenapa? Sebab personality dia. Bersahaja, jujur, tak berlakon. Penonton suka dia, bukan nilai production video dia. Jadi, ini satu ironi lah kan? Kita belajar semua teknik ni nak bagi video nampak bagus. Tapi akhirnya, yang paling penting ialah jadi diri sendiri yang tak sempurna tu. Tepat. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan teknikal sampai jadi macam robot baca skrip. Keseimbangan itulah yang susah nak dapat. Matlamatnya bukan nak buat video nampak amateur, tapi nak buat video yang digilap, tapi dalam masa sama tak buang kecacatan kecil yang buatkan kita ni manusia. Biarkan momen tak dirancang tu masuk. Itulah yang buat penonton rasa dia kenal kita. Jadi, begitulah kupasan kita. Perjalanan dia mula dengan strategi, kenapa dan bagaimana. Lepas tu alatan dengan falsafah minimalis. Lepas tu kemahiran teknikal, rakaman, audio, cahaya. Dan diakhiri dengan perkara paling penting, jadi diri sendiri depan kamera. Sumber ni tunjukkan yang vlogging hebat ni bukan pilihan antara teknikal dengan personality. Ia gabungan harmoni antara dua-dua. Perlukan kedua-duanya untuk berjaya. Betul. Kena cukup mahir supaya penonton tak terganggu, tapi kena cukup asli supaya penonton rasa terhubung. Dan ini bawa kita kepada satu persoalan akhirlah untuk anda renungkan. Sumber ni galakkan keaslian, biarkan kesilapan. Tapi pada masa yang sama, dia ajar kita teknik sinematik untuk nampak profesional. Jadi persoalannya, kat mana garisan pemisah untuk anda? Adakah asli itu bermakna kena nampak tak digilap? Dan macam mana anda boleh kekalkan kepribadian anda, tapi pada masa yang sama, hasilkan satu karya yang anda sendiri bangga dari segi kualiti? Fikirkanlah.